Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sihat-sihat lah. Baik geng, hari ni mancing lagi geng. Tempat yang sama geng. Kita duga lagi. Hari tu dapat 3 ekor kan. Kita nak try lagi ada ke tak ada udangnya kan. Ke cuma dibagi 3 ekor je. Kita try lah. Alright, terima kasih yang dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jom kita tengok je lah strike-strike yang ada. Sebab tak bawa action camera lah, tak bawa lah. Jadi nanti kalau ada strike saya up lah kan. Time dia makan kita tak nampak lah kan. Sebab tak bawa action camera, tak bawa. Alright, layan dulu. Oh ya, ada makan geng, nampak tu. Tapi ni rasanya lundu geng, makannya laju. Ikan duri, ikan kating. Tu dia, makan dia laju. Dia kalau udang dia makan slow je. Tapi ni lundu lah. Tadi dah dapat seko dah lundu, boleh tahan jugalah, kasar juga. Tapi saya lepaskan balik lah. Kalau banyak dia tak apa. Kalau tak banyak cakap seko 2, tak ada haca lah, nampak. Lundu ni. Tu dia. Dah cakap dah. Terlepas. Lundu anak dia. Kalau besar-besar tu syok. Tapi kalau besar tapi cuma seekor 2 je, apa dah rasa kan. Kalau 10, 11, 15 ekor, oi goreng pun sedap tu kan. Kalau besar-besar lah. Kalau kecil-kecil leceh nak makan pun susah. Aduh. A few moments later. Alhamdulillah geng, strike pertama geng. Itu dia. Alhamdulillah, tidak mengecewakan hari ini. Strike pertama. Saiz masak Maggi geng. Maggi tom yum masak air. Alhamdulillah geng, boleh tahan jugalah. Baik, mana benang aku? Tu dia. Padu mantap. Makan lagi geng. Oi, tak kena. Tak kena. Yang ni dimakan tapi tak kena. Rasa lundu kot. 6.5 hours later. Alhamdulillah geng. Tu dia. Strike kedua geng. Padu mantap geng. Tu dia. Strike kedua geng. Alah, jadilah geng. Besar tak besar lah, gitulah kan. Jadilah, alhamdulillah. Strike kedua geng. Aduh, padu mantap. Tidak mengecewakan tempat ni. Memang ada lagi. Alhamdulillah geng, sudah strike 2 ekor kan. Alah, kacau lah sampah ni. Ada sampah pula tu. Rasanya kalau parit macam ini, kita tak payah pakai mesin geng kan? Kita pakai joran biasa je. Pakai joran teleskopik, rasanya lagi bagus lah. Sebab kita tak payah nak gulung-gulung, tak payah nak buat apa kan. Yelah, nanti saya buat lah pakai teleskopik, lagi senang. Joran sambung-sambung tu, 3 sambung ni rasanya okey dah ni. 3 sambung kan. Pakai mesin ni kita nak gulung-gulung apa semua leceh lah. Sebab
Bukannya jauh pun. Saya duduk kat sini. Tu dah depannya je. Nanti saya buat pula joran teleskopik. 1 minute 37 seconds later. Alhamdulillah, geng. Selang tak berapa lama, geng. Baby, geng. Oi, alhamdulillah, strike ketiga. Itu dia. Aduh. Bol dekat mulut dia tu nampak. Ni geng. Inilah pengacaunya. Kalau besar-besar tu tak apalah. Ini besar ni je. Kalau besar banyak, syok lah dia ni kalau makan dia ni. Tapi ni alah. Kalau udang kecil ni, memang seronok lah aku. Tapi dia ni pula kecil je ni. Dia lah selalu mengacau. Ada udang, adalah dia ni. Meanwhile, Ada geng, hari ni kita ada player lagi 2 orang geng. Tu di sana. Di sana geng. Tu dia. Makan lagi geng. Makan. Tu dia. Alah, ni nak gulung, nak pegang macam mana ni? Aduh. Tapi tak apalah, biarkan. Yang pastinya geng, strike lagi geng. Itu yang pastinya. Tu dia. Alhamdulillah, agak kasar jugalah. Menggeliat dia geng. Makan geng, yang ni makan. Tapi itulah. Susah lah kalau pegang kamera dengan nak pegang ni. Nanti saya pakai teleskopik lah, lagi senang kan. Ni nak gulung, nak sentap, nak pegang kamera. Nanti kita pakai teleskopik. Yang pastinya udang. Okay geng, dah kemas geng. Hari ni ada emergency. Rumah adik iparnya blackout. So kita nak pergi tengok lah. Alright, ini hasilnya. Tu dia. Mana? Nyorok lah yang kecil. Tu dia, 1, 2, 3, 4 ekor. Alhamdulillah. Jadilah buat-buat masak Maggi. Maggi tom yum 3 rasa. Padu yang hari tu dah masak. Memang mantap. Okay geng, alhamdulillah 4 ekor jadilah. Buat-buat lauk. Alright. Terima kasih anda menonton. Terima kasih banyak-banyak yang baru jumpa channel saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi next video, video apa. Assalamualaikum. Bye bye.